Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita ada, depan kita ni ada sebuah kotak Pro 2 minyak enjin Pro 2 0W20 TPISN. Okay, minyak ni saya sebenarnya tak pernah ambil lagi minyak ni sebelum ni sebab saya tak berani, takut saya dapat minyak yang tak original. Jadi disebabkan ada faktor-faktor tertentu, saya berani ambil lah. Antara sebab-sebabnya adalah, okay, kita buka. Okay, dia ada stiker sirim. Ini stiker sirim untuk minyak enjin. Jadi mana-mana minyak enjin yang ada sirim ni memang tulen original lah. Okay, tengok nombor siri dia pun lain, 5474 2713. Yang ini 6071, yang ini 5512. Okey, untuk pertama kali kita scan QR ni, okey, kita pakai kamera phone biasa. So dia akan ada keluar satu link. Kita tekan link ni. So dia suruh download. Siapa yang tak ada apps tu kena download dulu lah Sirim QAS ni. So install. Kita install, kita open. So apps terbuka while using the apps. So dia terbuka macam ni apps dia. So kita nak scan QR, kita tekan QR code ni, pilih QR code. So dia akan loading. Dia akan keluar kepada kamera while using apps. Okay, so dia keluar. Kita biar dia connect. Oh, dia pakai kamera, dia pakai internet connecting. So saya scan tadi TBA 0102713 2713. So betul, certified genuine product engine oil daripada Petronas. So ni detail lah. Detail ni adalah semua item-item dari Petronas punya engine oil. So semua ada 75 produk. So banyak lah. Jadi nak menentukan ori tak ori, dari sinilah logo ni. Baik, harap ini membantu.